Kau ni sama macam dulu kan? Nakal. Kina, ambil air ni. Hidang dekat Aman. Sorry lah, aku tak dapat nak ajak kau masuk rumah sebab Pak Ngah tak ada. Man, macam mana kau boleh tahu rumah ni? Ya, itu kan aku datang ambil kau. Saya nak balik kampung itu. Kau tak ingat? Oh, ya Allah lupa. Sorry. Kita lama tak jumpa kan? Kau tak nak tanya khabar aku? Aku tengok kau datang sini elok, sihat je. Rasanya tak bertanya kot, kan? Kau ni sama macam dulu kan? Nakal. Alah, kalau aku naughty pun dengan kau je. Dengan aku je? Tak, kau datang sini nak apa sebenarnya? Aku datang sini nak minang kau. Alah, Haiman. Kau ni kan, boleh tak serius jangan main? Yang haram tu peminangan atas peminangan. So maknanya sekarang ni kau belum bertunang. Jadi tak ada masalah kan kalau aku nak minang kau? Man, boleh tak lain kali kau datang jumpa aku dalam keadaan yang serius? Aku tak pernah mepek kot. Aku tak main perasaan aku terhadap kau tau. Aku ikhlas, jujur. Lainlah macam kau menafikan perasaan sendiri. Menafikan perasaan sendiri? Alah, kau cakap senang, Man. Ya, susahnya. Okey, sekarang ni aku malas nak borak benda yang tak ada kaitan dengan kita. Zera datang jumpa aku. Dia nak batalkan semua urusan Guaman dengan syarikat kita. Itu masalah Zira. Apa kau nak kaitkan masalah dengan kita? Sebab semuanya berpunca daripada kau dan berkaitan daripada kau. So maknanya kau tak perlu nak berangan ya, Aman Zarul.